So Assalamualaikum guys. Hari ni apa yang aku nak buat adalah, kalau kau nak tahu, dekat bawah office Zindor ni ada salon yang baru buka. Okay, dan salon ni adalah kolaborasi antara Zindor dan salon ni lah. So kalau kau nak tahu, kat sini ada artis jemputan iaitu Malik Blood Brothers. So apa yang aku nak buat hari ni adalah aku nak bagi dia perfume Zindor dan kita nak bagi dia rasa bau macam mana. And then mana tahu lepas ni dia boleh support kita. Jom korang tunggu jap, lepas ni aku akan interview dia. Let's go. So Assalamualaikum guys, bersama saya Yip. Okay, sekarang saya dengan the one and only Malik dalam filem Blood Brother. By the way bro, congrats dah 70 juta. Okay, so macam mana sekarang? Okay, perasaan best lah sebab kita tak sangka dapat 70 juta. Tapi hari ni kita tak nak cerita pasal 70 juta. Hari ni kita nak cerita pasal Zindor. Okay, you tahu pasal Zindor? Pernah dengar nama ni? Pernah dengar. Saya tak pernah cuba lagi. Okay. Kalau you tahu, sekarang ni kita ada dekat Premium Old School Saloon. Dan atas ni saja Zindor. Tingkat 2. Betul, tingkat 2. Dan korang kalau datang Premium Old School Ampang ni, naik atas je. Korang ada perfume tu. Okay, so Malik, sebelum ni Malik pakai perfume apa? Banyak. Dia punya type dia macam Wood dengan citrus. wood dengan citrus lah, bau fresh lah. Okay, so kalau Malik nak tahu, sebenarnya Premium Old School ni kita ada collab dengan Zindor dekat sebelah tu. Okay. Cuma dalam proses lagi lah. InsyaAllah. Okay. Okay, so boleh tak bagi kata-kata sikit untuk peminat-peminat Malik? Kalau korang nak search Premium Old School Ampang. Lepas tu bila naik atas tu kita boleh beli perfume diorang. Alright, terima kasih.